Baru-baru ini, pelakon dan model Zanita Wilson memberi respon balas berhubung kenyataan yang dibuat seorang wanita bernama Nisa yang tampil mengaku sebagai bekas rakan kongsi dan mendakwa semua perkara yang didedahkan aktris itu kepada umum sebelum ini adalah tidak benar. Menerusi sebuah portal akhbar, Zanita ketika dihubungi memberitahu beliau tidak menganggap wanita bernama Nisa itu sebagai bekas rakan kongsinya. Bagaimanapun, pemilik nama lengkap Zanita Dorothy Hussein Wilson 40 tahun itu enggan memberikan respon lanjut, sebaliknya hanya memohon doa terbaik. Ditanya mengenai reaksi selepas mendapat tahu tentang dakwaan Nisa, Zanita juga enggan peduli selain menyerahkan kepada Yang Maha Esa. Difahamkan, wanita bernama Nisa itu mendedahkan dia tidak berniat untuk campur tangan dalam kehidupan Zanita. Menurutnya, dia terpanggil bersuara kerana mendakwa pelbagai perkara yang berlaku seperti tidak masuk akal sebelum berhenti menjadi rakan kongsi Zanita beberapa bulan lalu. Menerusi media sosial, dia mendakwa selama ini Zanita sudah merancang lama perbuatannya itu, namun dia mengakui naif kerana mempercayai Zanita. Jelasnya, bagaimanapun selepas bekerjasama sejak Ogos 2024 sehingga Februari lalu, banyak perihal Zanita yang diputar balik. Dalam hantaran tersebut, dia mengakui tidak menyesal keluar dari perniagaannya bersama Zanita kerana selama ini berasa serba tak kena dan mungkin tidak berkat. Terdahulu, Zanita pada 2 Disember tahun lalu berkongsi foto dalam Instagram memaparkan bahagian mata kirinya dalam keadaan lebam. Dakwaan aktris berkenaan punca kecederaan tersebut adalah disebabkan dibelasah oleh suami sendiri selain mengatakan Zachary mempunyai hubungan dengan wanita lain. Susulan itu, pada 4 Disember 2024, Zachary didakwa di Mahkamah Magistrate Kuantan atas 2 tuduhan mendatangkan kecederaan terhadap isteri dan dadah. Bagaimanapun, Zachary mengaku tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan tersebut. Enggan terus menjadi mangsa keganasan rumah tangga, Zanita kemudiannya nekat memfailkan cerai terhadap suaminya di Mahkamah Rendah Syariah Kuantan, Pahang pada 3 Disember tahun lalu. Kemudian pada Mac lalu, Zachary memaklumkan pihak mahkamah menggugurkan tuduhan dirinya daripada dakwaan mendera 4 orang anaknya selain mendapat hak lawatan dan bermalam. Setiap masalah yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya. Apapun diharapkan konflik ini akan berakhir dengan segera.